Berita melaporkan Menara Kuala Lumpur Sendirian Berhad MKLSB membuat satu laporan PDRM kerana kerosakan dan kemusnahan harta milik syarikat mereka yang masih ada lagi di Menara Kuala Lumpur. Selain itu, pengarah urusan MKLSB juga memaklumkan bahawa ada staf MKLSB yang menerima ugutan untuk dicederakan. Sedara, MKLSB ni telah membuat laporan PDRM di IPD Danwangi berkenaan dengan pencerobohan dan kerosakan di pejabat mereka di Menara Kuala Lumpur. Saudara dan saudari, yang paling menyedihkan adalah pegawai penyiasat ni, dia terus bagi keputusan bahawa tiada siasatan lanjut akan dijalankan. Aduh, adakah pihak PDRM nak rakyat ambil keputusan sendiri kerana kegagalan mereka? Seperkara lagi, oi, Lim Siong Hai, dengar sini. Adakah kamu ni rasa kamu ni dah besar kepala sangat apabila rapat dengan kerajaan hari ini? Apa mesej yang kamu nak sampaikan kepada rakyat Malaysia dengan menunjukkan sikap kurang ajar macam ni? Saya desak syarikat Lim Siong Hai ni untuk memohon maaf secara terbuka dan menjelaskan perkara yang berlaku ni. Sekiranya mereka gagal untuk buat demikian dan pihak PDRM pun gagallah untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepada mereka, rakyat Malaysia akan turun beramai-ramai di hadapan Menara Kuala Lumpur nanti. Jangan ingat rakyat Malaysia ni tak berani dan jangan nak mencabar dan menimbulkan kemarahan rakyat Malaysia lepas ambil alih Menara Kuala Lumpur secara paksaan ini. Apakah pandangan rakyat Malaysia? Adakah anda semua sanggup untuk ramai-ramai turun di hadapan Menara Kuala Lumpur dan menuntut maruah kita ni daripada terus dibuli dan diinjak-injak oleh mereka yang tak guna ni?